Okey guys, kita update lagi untuk door welcome light door light. Okey, kegunaan dia macam ni Kita akan letak dekat sini. So kena buat wiring sikit. Bila buka pintu je dia akan keluar logo ni. Logo R3 guys. Logo R3. So dia ada lampu kuning sini. Buka pintu baru dia nyala So kena sambung dekat wire ni lah. Lampu tengah ataupun sensor pintu Alright. So dia dalam dia satu set ada dua keping kiri kanan. Okey. Kedudukan dia macam ni lah So ni dari Autobag Japan ni Autobag. Okey guys, barang-barang baru, stok lama guys. Untuk R3 kereta Proton R3 bolehlah pakai. Kalau bukan R3 pun boleh je pakai, tak ada masalah Okey guys, berminat boleh tekan beg kuning guys. Stok tak banyak guys, ada berapa kotak aja lagi.